Pagi kita breakfast bento. Dia punya ni semak ya. Air orange dengan view tak ada. Gilat. Tapi kat luar sejuk lah tadi. Ya. Sejuk lah sayang. Atau kat atas. Atau kat atas. Oh, gagak. Good. Hai sayang. Careful. Good morning. Kita pakai spek sebab kita tak make up. Sebab lepas ni kita pergi satu tempat and then kita terus pergi solat. So macam rugi make up awal-awal. Halo. Mana? Baik. Oh, Kita mengikut handphone. kita nak pergi 7E. Matahari panas. Yes. Ya. So yeah. Jalan-jalan anak kita dekat Atuk Wama dia. Dah jalan dulu tadi. Oh, ada ATM mas tu. ATM, yes. Kita kena lambat. Satu, dua, tiga. Okey. Nampak tak muka awak? Awak? Apa tu? Tu? Apa tu? Kelakar lah awak ni. Injek sikit. Kemudian kita sebab ramai je bila dia dah balik tu tiba-tiba dia cakap Huzair boleh tak kirim ni? Oh boleh. Good morning from Jepun. So kita dah sampai dekat Asakusa. Kita tengah tunggu Mimin. Kita ada Mimin. Oh. Are you ready? Jom. Hai. Thank you. Arigato. Good morning, welcome to Asakusa. So, we are here. Hai, good morning. Sekarang kita dekat Asakusa City. Ada. Boleh dikatakan kat sini sejuk lah sejuk sangat. Cuma kali ni sejuk tak ada asap je. Yang bandar yang sangat busy. No, wait. Grup kedua aku tak boleh lah gerak dulu. Grup kedua Terus 10. jam lagi Jam. Jauh gambar dia. gambar lah Kat mana ni? Asakusa. Lighting sini cantik. Now to a more calming space. Tadi bapak back, so I don't want to let the camera out. It's pretty cold and I'm sleepy. Apro? Burger? Vanilla. Dia boleh ni. Jadi marah. Kena orang marah lu. Jangan go. It's really cold. Tak tahu nak vlog apa. The barang dia mahal.
because dekat tourist attraction spot. Japanese barbecue, sedapnya. Our son is down there, finally settling down. Wagyu. Nak pakai topi ke? Ha? Nak pakai topi tak? Right here. Kamu ada? Ada jalan dah? Nak pergi je cepat. Halo. Sekarang pukul 11 suku dekat Jepun. Tapi kalau dekat Malaysia dalam 10 suku lah sebab dia lewat 1 jam. So sekarang kita nak pergi sekarang saya nak pergi cari makanan yang boleh dimakan sebab lapar sikit. Lapar. Sebab my wife tak nak ikut. So kita jalan lah. Kita pergi ke kuih. Oh, sebelah kanan ni je. Dekat lah. Okay. So ni adalah keadaan dia sebab ini weekend. So inilah keadaan dia sekarang. Nampak tak? Very nice. So itu je lah so far. Sebab kat sini dia macam agak sejuk. So dia macam tak tahu macam apa ya. Oh. Jumpa barang Ray guys. Shinobi. My ninja. Ray duk. Saya kalau kat sini kita cari barang rare je tau. Kalau barang-barang kat Malaysia tu memang tak boleh lah. Kalau barang rare ni takut. Tak boleh cakap banyak lah. Rare. Sebab tu saya beli. So marilah kita berkumpul. Dia macam silau panas tapi sejuk. Macam mata kau silau tapi badan sejuk. Tapi just nice lah sebab hari ni kita pakai blazer. Ada satu lengan panjang. Kalau kat Jepun ni orang Malaysia boleh dikatakan bersepa jugalah sebab banyak juga orang yang datang time-time cuti, time-time. Tambah hari ni pula macam hari weekend kat sini. Sangat pack. Tengok berapa ramainya umat manusia. Tengok padat tak padat. Tu ya. Kita sama pergi jalan. So kita sekarang nak naik bas. Tengok apa? Dah. Thank you. Okay. Balloon Dafa. Oh, sini kawasan bus stop. So, ada beca. Ada beca.
Yang tempat you kata, macam kotor benda tah yang kita keluar. Oh. Baru ni? Ada. Tapi duduk boleh tak duduk? Tengok duduk boleh? Nak. Carry. Astaghfirullahaladzim. Kalau tak pergi boleh je buat. Kerja apa dia? Oh ya. CCTV kan. Di situ je yang tahu. Dia apa dia update musim sebab musim ni dia tukar. Last year lambat ni. Last year ini kalau time sekarang ni belum keluar tu lagi. Dia bulan 12. Baru start. So alhamdulillah kami dah buat. Hai. Yelah, cakap orang lain je. Lepas tu nanti dia tukar kawan ni. Oh ni. Oh, besar. Arrived in Hut Rock. Jalan depan sikit. Yay! We have arrived in Hut Rock. Tak ada sana. Tak ada masuk? Kecil no. Kecil now. Jangan jauh-jauh, kita nak kena naik bas. Bagi mandi budak tu. Bagi mandi budak tu tadi. Let's go. Boleh duduk ni tapi banyak bapak ayam ah. Bapak ayam. Kita orang sekarang nak lagi pergi naik train. Wah, tiba tu. So sekarang ni ada Bandar Grand Duo. So ada Sunrise Kamara. Ni crew ni bawa mall tadi sebab kita tak nak bawa mall lah. Saya tadi sekarang buat dapat mall. Kita nak pergi naik train. Okay. Tapi bila sampai Shibuya kita masuk balik sekali. Tapi dia tengah terus. So masih balik lah. Balik nanti balik ada new tiket lagi. Saya akan beli tiket lah. And so make sure jangan lupa. Sama macam naik LRT je sini. Sama macam naik LRT je. Tapi kita tak tahu nama.
The next departure from track number 4 will be the 9 p.m. local train bound for Walmia. Tim saya beratur here, tim Afif beratur sebelah sana. Ini dua line. Oh, dua line lah. Dua line. Oh. Boleh. Sharing group. Berjuang malam ni. Berani. Sampai dekat Shibuya. Nama macam Shabu kan. Nama macam dadah Shibuya. Set my phone. Okay. Mari kita tengok Shibuya. Wow. Mai, nanti tu. Oh. Oh. Oi, ni kalau kena orang tahu aku tu, memang tahu apa tu. Tinggi kan ni? Tinggi kan? Video share dalam grup. Ni, crossing dia. Mana Tokyo Drift ni kan? Ni dulu tempat Tokyo Drift kan? Ada orang buat di bawah sana. Saya sampai sana. So, welcome Shibuya. Welcome to Shibuya. Cantik ni, dia dah start ignition. So, cantik lah dia buat. Kalau tak, they love it and love it so much. Even the celebration of Christmas kat Jepun ni lagi dahsyat daripada kat US. Level dia. And US even American datang sini macam dia surprise. Macam uish, dahsyat gila korang punya celebration kan. Okay, so sekarang ni dah Shibuya, ni memang di center. Katsuko dekat situ. Dia di belakang. Kita boleh dapat situ. This is the crossing lah kan. Crossing ni kalau macam sekarang kasut lah. Oh, banyak lah bang. Ya. Sekarang kita tengah melintasi apa nama? Jantan macam tawa. Sini jalan. Itulah. Oh, mau.
Wow. Okay. So kita dah berjalan dekat Shibuya. So nak okay, memang Shibuya. Kan? Ni bukan kamera ni tak? Ha? Bukan video. Video apa nak kamera video? Kamera.